909 jenayah tiada faedah. Pihak berkuasa berjaya menumpaskan sindiket ponting puasa di sekitar Petaling Jaya. Serbuan tersebut berjaya menahan 2 orang peniaga dan 3 orang pelanggan. Premis tersebut menjadi tumpuan segelintir individu yang tidak berpuasa untuk melepaskan nafsu makan secara tertutup. Kru kami sempat menerjah sarang operasi dan menemu buah suspek. Ikuti laporan kami. Ketika tinjauan dilakukan, terlihat 2 suspek yang merupakan pekerja gerai makanan sedang memunggah bahan dan peralatan masakan. Satu persatu tiba ke lokasi tersebut dipercayai pelanggan. Premis tersebut kelihatan seolah-olah tidak beroperasi. Namun di sebalik tirai tersebut tersembunyi aktiviti yang tidak bermoral. Mereka tidak menyadari aktiviti mereka sedang dirakamkan. Mereka leka menikmati makanan yang disajikan. Oh, ada chef masak semua. Wah, ada chef ke? Pasangan. Saya masak untuk buka. Tak, saya masak awal. Saya buat kerja lambat. Tolonglah. Mana semua kabur botak ni? Gana tu! Bagi masih kala! Hai, jangan lagi sana, hai! Ha? Jangan ni! Ni video yang tu benar? Benar. Macam tipu je. Saya sakit. Gaut. Saya pelayan je. Saya layan customer je. Cik pun saya boleh layan. Sudah berapa lama menjalankan perniagaan Le Petit Fontaine ini? Tahun sekali je sebab permintaan tinggi, kedai lain tutup, kedai kita je buka. Kenapa aku tak terfikir? Kita peniaga ni memang kena cari jalan lain lah untuk cari duit raya nanti. Buat bisnes ni waktu bulan puasa ada keuntungan ke? Tak tahu nak cakap lah, tapi sambutan tu agak menggalakkan lah. Sebab ramai yang datang walk in, tak boleh nak masuk. Kita kena booking dulu. Booking kat rumah je. Wah, kalah semua restoran lain. Betul, kalah semua. Kenapa awak ponting puasa ni? Saya tak apa sebab saya musafir. Jarak pada rumah saya ke sini 2 mahal lah. Tak boleh lah, niat tu dah salah, faham tak? Saya ada penyakit diabetes, diabetes type R. Sedar dirilah kau ni. Macam mana awak tahu restoran ni beroperasi waktu bulan Ramadan? Saya nampak dekat threads yang iklankan untuk yang tak buka puasa lah. Tapi untuk yang tak buka puasa semua ada dalam tu. Faham. Apa makanan favourite awak kat sini? Le Petit Fontaine ni menawarkan masakan Melayu purba kala. Jadi saya suka masakan macam telur masak kicap, masak lemak daging salai, tu ikan siakap asam pedas, semua sedap. Lepas tu tahun ni menawarkan makanan dalam tiffin yang cantik ini. Oh, not bad. Saya pun rasa nak makan, nak cuba je. Betul, memang kena cuba. Tak cuba tak tahu, tak kenal maka tak cinta. Lepas cuba, hari-hari mau. Mau takkan tak mau. Itu sahaja laporan daripada kami. Jika ada salah laku di tempat anda, laporkan segera. Saya Zakia Eng Anas ingin mengingatkan, jangan biarkan hidup anda diselubungi